السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم افتح قلوبنا لفتح كتابك وعلمنا القرآن وفقهنا في الدين واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. Ikhwan, akhwat, muslimin, muslimat, tulab, talibat, jin dan manusia yang sedang berada di bawah tempurung dunia yang sempit, di celah-celah ujian Allah dan tipuan asy-syaitanir rajim, juga godaan hawa nafsu, di atas sebatang as-siratal mustaqim menuju syurga Allah Darun Naim yang dikasihi sekalian. Majlisul ilmi pada hari ini kita akan bersama-sama tadabbur Quran, niyadabbaru ayatih, supaya kita jadi orang yang ingat selalu kepada Allah. وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. Bagi ini insyaAllah kita berada dalam surah Taha ayat 90 insyaAllah ya. Mari kita pakat baca dengar sekali ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُوا وَأَطِيعُوا أَمْرِي قَالُوا لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعوا
تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس لا إله إلا الله وإن لك موعدا لن تخلفا وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. Alhamdulillah. Beberapa keratan ayat Allah
daripada ayat 90 sampai ayat 101 dapat kita membaca dan mendengarnya dengan tadabbur. Allahus Sami'ul Basir, Al-Alimul Hakim, Ar-Ra'ufur Rahim, Al-Hayyul Qayyum alladzi la ilaha illahu ilaihin nusyur. Dialah Allah yang sangat sayang kepada hamba dia, sangat kesian kepada hamba dia. Lalu dia hantar keterangan mengenai cara hidup hamba dia dengan cukup sempurna untuk hamba dia guna dalam segi nak diterima rangwan syurga daripada dia. Siapa turut ni, siapalah tepat hak Allah kehendak daripada hamba dia diterima syurga tu sebagai rangwan, sebagai hadiah. Bukan balas tak pada syurga dengan fuak itu semaya kaya-kaya ni tak pada. Nah, sebagai rangwannya bagi hadiah. Nah, oleh itu maka marilah kita pakat dengar berapa hari ni cerita perjuangan Musa alaihissalam dengan Fir'aun. Sudah dah habis dah, mapuh dah Fir'aun dalam laut. Kita mari dah atau tak? Dan ni buat ia pakat cara dia pula dah. Mari musuh dari dalam kelamu pula. Musuh luar boleh Tuhan cantas mati habis dah. Mari musuh dalam. Mari kita pakat tengok gapo musuh dalam ni. Allah Ta'ala royak dia pergi menajak 40 hari. Baya pergi tu puak-puak kaum dia duduk dengan Harun. Harun ni orang berjuh, orang bersing lembut, tak baikkan, tak keras seperti Musa alaihissalam adik dia. Harun ni abang. Mak tular, pak tular lah dengan dia tu. Lalu, apa dia? Celah-celah 40 hari itulah. Celah 40 hari itu Allah Ta'ala hantar satu ujian kepada keluarga Bani Israel. Ya hatta Musa As-Samiriyu. Ya, pada ayat mana dah? Nah, pada ayat yang ke 78 tu. Fakadzalika alqas-Samiriyu. La ilaha illallah. Qalu ma akhlafna maw'idaka bimalkina walakinna hummilna awzaran min zinatil qawmi faqadhafnaha. Fakadzalika alqas-Samiriyu. Ambil anak lembu hak dia buat dengan puling tu, dengan tanah liat tu. Lepas tu ambil satu cekak pasir bekas celapak kuda hak Jibril ibuh dalam tu. Maka tu baiklah sorok. Serupa dengan lembu hidup lah. Jadi nampak pelat dah lah. Puak manusia ni biar nampak pelat mula nak bertuhan selalu. Jadi pakat bertuhan, pakat sembah dia. Musa ajak tu sembah dia. Musa Samiri ni bukan Musa bin Imran tak. Musa Nabi tu anak pada Imran. Ni Musa Samiri, waris dia juga daripada Bani Israel juga. Dari dalam lah bahasanya. Ni orang panggil musuh dari dalam. Tuhan uji semua ni, Tuhan uji belaka ni. Allah. Kerja agama ni sedap sungguh. Orang tak kerja agama senang-senang ya buat gapa-gapa. Orang kerja agama ni ya kena, Masya Allah, ujian banyak.
Lepas sasa. Lalu fa akhraja lahum ijlan jasadan lahu khuwar. Faqalu hadha ilahukum. Inilah Tuhan Musa cari itu. Musa duk menajak lagi 40 hari. Kata setengah ulama kata hari yang ke-30 ni. Mari anak lembu. Wa ilahu Musa fanasiya. Musa pun ya tak Musa yang pergi kat nu. Terlupa tu kata Tuhan duk kat ni. Allah. Puak-puak Bani Israel ni cerdik cara dia, cerdik macam menipu. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Afala yarawna alla yarji'u ilaihim qawlan wala yamliku lahum darran wala naf'a. Patutkah mereka yang penyembah-penyembah anak lembu tidak mahu berfikir sehingga mereka tidak nampak bahawa patung itu tidak dapat menjawab perkataan mereka sekali pun dan tidak kuasa nak mendatangkan apa-apa bahaya atau memberi apa-apa manfaat kepada mereka. Sembah apa kok? Tu. Ning soal dakwah dah ni. Dakwah semua ni untuk Nabi Muhammad, untuk umat Muhammad, untuk puak kita. Kecek Nabi Musa, Nabi Khadir, puak-puak Firaun, semua tu untuk umat Muhammad. Bukan untuk Firaun apa lama dah. Bukan untuk Musa dan umat dia, nama tu mati beda. Apabila Nabi Musa pergi serah kepada abang dia Harun jalanlah dakwah pasal lembut dia tu. Walaqad qala lahum Harun min qablu. Dan sesungguhnya telah berkata oleh Harun kepada puak-puak Bani Israel hak dia duk kum berdasar kepada perintah Nabi Musa suruh kum itulah. Nabi Musa suruh kum dalam ayat lain lah. Dalam ayat surah lain dia kata ukhlufni fi qaumi wa aslih. Ini perintah Nabi Musa. Nabi Musa lah Nabi dia panggil. Nah, Nabi Rang Allah gapa dia Harun. Nah, Harun ni lapis pucuai lah. Tapi dia panggil rasul kedua, bukan tak ada panggil rasul dak. Cuma dari segi tanggungjawab tu Musa lebih. Harun hari ni kerana doa Nabi Musa lah. Jadi kerana dakwah pada Nabi Musa, Harun hari. Lepas tu dia suruh tengok anak buah puak-puak Bani Israel tu waktu dia nak tinggal lagi ni. Dan 70 orang tu pun duduk ke bawah di belakang. Dia naik seorang atas bukit. Hak tu di antara perkara hak Tuhan ngepek kepada Nabi Musa, apa mu gaduh mari ni? Mana puak-puak mu pilih 70 orang aku suruh pilih tu? Tuhan mengepek sikit situ. Lalu tu noyak tak komplit pelak Musa yang ada lah Nabi ni walaupun tak berdosa setara mana. Ya rakyat kata nama tu ala asari duduk berjalan duduk belakang setagi mari siapa lah. Mana ya duduk bawah bukit. Nabi Musa naik atas bukit, dia duduk bawah bukit. Pada tu Nabi Harun pun jauh dakwah lah. Allah Ta'ala wari dalam Quran dia ni akan dakwah Nabi Harun bunyi belah mana? Walaqad qala lahum Harun min qablu. Dan demi sesungguhnya Nabi Harun telah pun berkata kepada mereka sebelum itu. Waktu Nabi Musa duk menajak tu, Harun duk berdakwah lah di kalangan fuak-fuak Bani Israel ni. Wah ni Allah payah sungguh lah. Terkenal dengan manusia ligak pasal takjuh sampai hari ni kalau bakar Bani Israel ke Allah nyeputar tak anggap siapa pening habis dunia ni. Ya qaumi he kaum aku, yani he Bani Israel lah. Ya fuaya Bani Israel lah. Waqibti tak asal dah ni.
Innama futintum bihi, sesungguhnya kamu hanya diperdayakan dengan fitnah patung anak lembu tu. Jaga nak, ini uji Allah nah. Harun dirayak kepada anak-anak semua Bani Israel belaka. Sebagai seorang Nabi sekali dengan Musa alaihi salam. Wa inna rabbakum, dan sungguhnya Tuhanmu tu Ar-Rahman. Ialah Ar-Rahman Tuhanmu, bukan seperti Musa kata tu. Tak. Musa kata Tuhan Musa ilahukum wa qalu hadha ilahukum wa ilahu Musa fanasiyad. Tak. Nabi Harun kata tak. Tuhanmu adalah Ar-Rahman. Fattabi'uni, maka ikutlah aku, jangan ikut Musa Samiri itu. Wa ati'u amri, dan ta'alah kepada urusanku, kepada perintah aku. Ta'al. Dia jalan lagi ni. Tuhan ayat kata Harun jalan dah. Kewajipan dia ganti Musa seperti mana harapan dan perintah Musa kepada Harun. Harun jalan dah. Hak kata ukhlufni fi amri wa aslah tu jalan dah. Masya Allah. Buat Nabi Musa klik mari, orang royak kata pakat tu sembah anak lembu belaka. Ya Allah. Qala, mari ke murih Harun dia lah. Abang Harun dia orang lembu, orang perani peranong banyak Datuk ni. Musa orang bakan. Belagu malak dua ni, kalau bakan kedua cuma. Nah, jadi Abu Bakar ni lembu, Umar kerah, malak dah tu orang duk keliling Nabi ada banyak pesing. Abu Bakar orang panjang fikir jauh, Umar pesing kasang, Utsman pesing duit banyak. Ali pasang wairun, cara buat wairun. Jadi kita tengok bariwan Nabi cukup malat. Nah, Utsman pasang orang-orang malu belaka ke dia. Mbak orang duk tubuh tel duit dia, fok kurih kan. ATM hak dia lah. Nah, Utsman lah. Jadi Umar ni orang takut ke dia. Abu Bakar orang hormat dia. Pak Khulafaur Rasyidin, pak betul kelebihan yang panggil. Nah, begitu juga Musa dengan Harun ni. Harun dakwah dah. Tapi nya tak sedengar. Tak seturut. Tak se khabar lah dengan Harun ayat tu. Puak kaum dia jawab kan. Qalu lan nabraha alaihi akifin hatta yarji'u ilaina Musa. Mereka menjawab, kami tidak sekali-kali akan meninggalkan sembah patung ini. Tak apalah, habis kami nak sembah patung ini lagi. Hatta yarji'a ilaina Musa. Kami akan tetap menyembah hingga Nabi Musa klik pada kami. Ya ikat dengan Nabi Musa. Pak Harun nak kata kan lagi. Nampak tak? Tak boleh kata, tak boleh, nanti tak boleh. Kamu ni syirik. Tak. Harun, apabila orang jawab terikat dengan Musa, makna kata dia ni tak boleh putus sah. Kalau dia kacau terana pun dia maaf kata nak tunggu Musa. Nampak tak? Lalu tu dia tak ada kacau lah. Kalau gitu dia pakar-pakar ya. Jangan balas nah. Dia nanti Abang Musa klik. Nah tu. Abang Musa klik. Allah tengok keadaan orang pakat semua berala anak lembu tu. Cepatnya buat ke dia anak lembu. Bakat mengadap anak lembu semua anak lembu. La ilaha illallah. Syaitan ni Kalau Nabi Musa gina munajat Allah, dia mai dekat sini syaitan. Yang tipu dia habis. Harun-harun pun tak pakai ke mana lah. Ya royak tu sebab apa? Abang yang kata Nabi Musa.
Cara yang nak katuk pitu tu banyak-banyak pesen syaitan. Ni syaitan ni. Syaitan kata lan nabraha alaihi akifina hatta yarji' ilaina Musa. Jadi Harun tu berasa kata, "Paku apa mu tak tahu aku suruh ati'u amri." Ning orang panggil dari segi power Musa ni lebih tinggi pada Harun. Harun ni orang banyak duk kenal belaka dah. Musa ni orang perawak jual. Harun tak ada perawak macam tu. Jadi pasanya Musa orang debel lah. Baru tu berhutang Musa ni kalau kita kecak jamin Pak Ita lah. Nah, jadi orang pakat duk takut ke dia. Kerana dia duk lawan dengan Firaun. Tak apa Harun tak ada lawan dengan Firaun. Jadi tak ada lah singung dia tu kurang. Apa dah tu? Apa sahabat tu yang kata yang ambil Musa. Harun apa tak boleh lah. Apa dah tu? Mata nak tengok setagi ya Musa klik. Qala apabila Musa klik mai tengoklah tu. Ya Harun, hei berong gano ni? Tu. Tekan berong dia lah. Nampak tak? Ma mana'aka iz ra'aitahum dallu. Gapo mong ni? Duk dia tengok orang tu sesat tu. Padahal ya tak kerti kata Puak Musa jawab dah kata aku tak usah tak apa mong berong bukan tak apa berong nak tati dengan Musa klik. Tu jadi cerita tu kita tengok tak ada salah lah tu berong tu bukan salah sangat. Apa mong duk tengok boleh Puak ya tu sesat tu duk sembah berhala gitu tu. Nampak tak Musa tekan gitu? Tekan teruk lah. Bukan tekan main-main dah. Ya baikkan Musa. Panguh dia tu tinggi. Nimbak pada dia tu telajak-telajak tu. Baikkan nak sudah banyak kerja dia pasal laju-laju. Tak boleh pandang dia tak ada. Musa terkena. Allah tattabi'ani. Ya tak turut aku kerana tak ada turut aku ni. Afa asaita amri, apakah kamu tu deraka pada perintah aku hei Harun? Pandai pula dah. Dia tak tahu cerita ni. Musa tak tahu cerita. Kata Bani Israel jawab ke berong lah mana? Lepak tu ke tekak berong. Musa tu. Dia gitu ke pergi janggut. Pegang kepala abai dia. Musa ni Allah Masya Allah sungguh. Sama Nabi tu balas juga sama Nabi. Atau syaitan ni dia nak balas syaitan. Tapi muncullah berong ni lebih panjang akal dari segi lemah lembut. Jawab berong, ya benar ummah, hei anak mak aku. Allah, ya panggil anak mak. Sini no ayat Pak Musa, Pak Harun ni tak timbul dalam sejarah mana. Ya dah biasa nak panggil, biasa nak ada tarikan wasa manja sikit lah, wasa lembut hati Musa ya panggil, hei anak mak. Mak ni lebih sapa kepada Pak dari segi perasaan anak kepada mak. Bahasa nak lembut hati ni apa panggil tarqiq untuk pelembut hati. Lembut hati Musa. Ya kata berong ni orang tinggi fikiran dia. Tepatlah ni guna perkataan lah ni. Tepat Musa tengah duduk berapi ni. Hei anak mak aku. Jadi Musa perah turun. Jadi bahasa kata aku apa pun. Kerana dah pergi jaga aku. Kerana dah pergi kepala rambut aku ni. Kita tengok, kalau kita perhati tengok dah, Masya Allah sungguh. Bekainya Musa ni. Semangat agama tinggi yang kau sapa. Tak ada nak khabar kata ini abai dia. Apa abai dia kena duk manja dengan dia. Ya benar anak mak aku. La ta'khudh bilihyati, jangan mudah pegang janggut aku ni. Kata ulama yang pegang janggut tangan kiri, pegang kepala tangan kanan.
Dok ngomong apa dia. Allah. Tahu itu dia tadi. Lauh dia tu hak yang terima atas bukit tu, tahu. Katanya pecah papai tu. Allah. Satu utahan kepada puak nabi-nabi. Puak kita di pun. Hak ni benar ni jangan turut Musa, tak kena Musa ni. Nah, Musa bekain tak kena lah ni. Tak ada tanya, dengar jawab apa orang dulu dak. Dia pak tekan tu dah nampak orang sesak belakang ni. Nak muris selalu. Pasal gapo ni? Jadi murislah kepada abang dia. Allah. Wala biraksi. Janganlah. Duk cekang janggut aku. Ayat tu abang ada janggut. Nah, orang Islam ni masya-Allah. Sampai mana-mana pun ada janggut. Kata ada janggut nak tekan kat ana, nak jamuh kat ana dah. Lahyati lahyat. Raksi ni mana cekang rambut tu. Inni khasyitu, ni tengok bagang. Bahawa dia berhujjah. Aku takut antaqula farraqta baina bani Israel. Aku takut mung kata kat aku, dan aku kecewa kerah misalnya, siapa nak teruk aku mai kau ni, siapa saya teruk aku teruk Musa sambil lagi kau nu. Jadi pecah dua lah orang. Aku pakar-pakarnya sebab dia jawab atas nanti Musa kelik. Aku kacau-kacau lagi tak sudah juga dengan aku nanti mung lah ya Musa. Apa dah tu? Alasan baru molek. Nah, tapi syaitan ni tak lagi. Kena ambil cocah gitu. Aku takut mung kata kat aku ni aku pecah di antara Bani Israel dan aku kerah cerak pecah dua Bani Israel. Aku saya turut mu Harun. Tu habis. Hak ni kata aku nak turut. Jadi dua pecah. Nindak. Ya dia nanti mu kelik bukan dia tak seturut kita dak. Musa pun walam tarqub qawli walam tarqub qawli. Apakah perbuatanmu gapo dia dan engkau tidak berhati-hati mengambil berat pesan aku. Tu bagus. Ya pesan katakan itulah ukhlufni fi qaumi wa aslah. Sebenarnya Nabi Harun dia faham kata wa aslah ning iaitu kena baiki, jangan duk wak pecah belah. Fa aslihu baina akhawaikum itulah. Wa aslah tu mana aslah? Jadi berong dia faham kata Musa tu belah tu. Pakok mananya? Nah, jadi kalau aku tu tak dengar perkataanmu, aku tak sebdali lah kepada umat ning. Ni aku berdoli, aku cara, aku duk pakar-pakar tak saya pecah belah lagi. Dua teh alasan berang. Satu, antaqula farraqta baina bani Israel wa lam tarqub qawli. Dua teh nah. Satunya, aku ni lah mung akan kata apa mung harus duk pecah puak-puak Bani Israel kita ni. Kita baru baiki dia, baru kebah demi daripada Firaun duk kodang mari ratus-ratus tahun. Mari kemung pecah belah pula dah. Berong duk takut betul tu. Jadi berong ni orang lembut, takut pecah belah. Dah derah, saya ingat benar-benar lah ni. Puak-puak kita lagi jauh Allah. Dia kata saya lembut. Ada salah seorang ikhwah kita, puak-puak gini lah, doktor-doktor kita. Dia kata demo ni lembut. Saya kata, saya ingat pada kata berong. Kalau aku kerah pecah belah puak kita ni, kita kena sabar. Nah, kalau aku berkerah pecah belah puak kita ni, alhamdulillah kita tak pecah belah dah. Puak jemaah kita tak biasa pecah belah. Sebab kita peraning-peranung tu tinggi. Belah tak erak asal je pecah belah. Pecah belah bahaya pada gagah. Nah, gagah pecah belah tak ada faedah. Pakat duk belawai mung gagah aku gagah lawa pula. Kalau pakat tak erak belaka tu baiklah. Ya pakat khabar tak erak. Tapi tak ada pecah belah.
Kita berat kepada masalah pecah belah supaya siasah berong. Siasah Nabi Harun bagus. Nabi Musa pun no, tapi ya wak kebaikan tu ya gitu jabat batu. Berong wari kata dia, "Mun takkan musuh aku tengok kaum aku ni. Lepas tu suruh beki, suruh pakak-pakong aslah ni pakak-pakak jaga jemaah jangan pecah lah." Sedap. Boleh utahkan banyak kerja jemaah. Allah Ta'ala wa'im belalah. Kita jangan kasar sangat. Kita kena pada-pada ya. Royak benar-benar buat sekadar kuasa. Tu dasar saya semua. Benar-benar kita royak. Walau dia mana urus. Tapi bawa siapa dia buat, kita tengok pada-pada ya. Dia tu gacah di atas stage Nah, kalau kita buat, saya ingat benar-benar zaman dulu. Nah, saya dijemput pada satu rumah Tok Guru dengan bapa saya. Siapa-siapa demo duk baca zanji. Lepas tu kita baru duk royak ke orang kata tasawuf diri lah. Waktu baca selawat tu, nak selawat tak apa, saya tak ada murid. Duk royak atas berdiri. Sebab gini masa tu ada sepuak yang berdiri yang tak tangis sini. Bahawa supaya dengan semaya tu lah. Nah, tak tangis sini. Berdiri, serta tak tangis. Ada satu puak tak tangis tu semaya ni, tak dihormat Nabi betul gitu ya. Tangis tak betul. Tubik dua puak. Tak belakang mana makluk ni, dah makluk ni giat ni tak pergi. Abang ni akit tangis, kena kata itu, ni akit tangis tak ubah. Saya klik, saya kata gitu. Kita pakat sefangung lah. Habis masalah ni. Ada kena dekat, tak ada kena lepas tangan. Tak usah bangun. Kita nak royak tu saya bangun tu lagi, bukan dia kira. Jadi siapa pihak tu demo ya talak ala usanah dah saya naik tu. Duk nyata staf kena bangun lah. Ada orang pegang punggung saya tu, saya pegang pinggir. Jangan bangun. Tok Guru jugalah. Nah, hak saya makan pengaruh saya tu. Nah, kata tak boleh, tak boleh. Kena bangun mereka. Itu yang panggil dia pihak buat qada kuasa. Tok Guru saja mari tu. Sebab cucu Tok Guru ngekah ya. Bulan bukan bulan Ramadan, bulan awal, tapi Tok Guru yang kasih ke Nabi SAW ni, ya buat molek juga. Nah, cucu Tok Guru ngekah cucu Tok Guru, panggil Tok Guru dia ada 20-30 orang Tok Guru saja. Jadi kita naik, kita pergi belakang, dia mesti kena baca zanji. Ini ayat sesuai dengan kita buat sekadar kuasa. Jadi saya bangun, pakat pukul gambar, pang pukul gambar. Sebab apa? Ayat kata, belagi tengok tu, kata. Lagi orang bangun, dia sendiri bangun. Nampak dah tu? Belah kita bangun, tak apa. Nah, sebab apa? Kalau tak bangun tukar tu boleh diperah gitu tu. Nah, kena jejak demo tak kita. Tapi orang saya banyak orang kat tu nampak saya tu. Nah, apa tak ada pasal apa, tak ada pedah kita dakwah orang siapa kena perah. Nampak dah tu. Lalu itulah sebagai caranya royak benar-benar waktu ngajar, jangan ngajar benda salah. Jangan ambil hati buku ngajar. Tapi buat tu kita tengok pada. Itu dasar saya. Walau tak kena tak apa saya ambil dah hari ni. Nah, hari ni ya tak ada uak jadi kasar dak. Nah, Nabi Musa kasar. Dua orang ni satu cuk tangan yang boleh duk. Nah, bekang seorang, lembut seorang. Bagus. Nah, boleh pakat nasihat-nasihati. Apa dah tu? Patut gambar tu hantar mai berak. Tamai saya dicek, malak tak apa. Saya tak ada murid apa. Saya berdiri tak supa orang kapung diri. Saya reti kata diri apa. Orang kapung yang diri beri apa tahu. Ni berasa gano dia tahu tu. Akidah boleh dipunuh lah tu. Saya tak tahu. Saya jawab gitulah kepada orang duk jual gambar saya tu. Tak apalah. Ni dalam mula-mula itu lagi. 20 tahun lebih lah. Kat 30 tahun. Saya klik kat 40 tahun dah klik ni.
Nah, alhamdulillah, syukur pada Allah. Ada kena buat gapo demo lagi. Nabi puak-puak Imam Syafi'i hamba cerita tak boleh duduk Mekah, tak boleh duduk Madinah. Hijrah pergi kepada gapa dia Baghdad. Duduk Baghdad tak hanya harinya, itu demo lari pergi Mesir. Tu buat imej-imej, demo tu demo kasar, demo sedap. Pakah terubah baring sungguh. Kita ni tak sekali. Kada sekadar ya. Nah, raya bagai gitu-gitu ya. Kita ni bukan rapi imej-imej sadak. Nah, bab tu tak kena jejak demo tu. Abu Khari, mati tengah jalan Bukhari. Tak boleh duduk lah kampung 3 hotel negeri Islam kata. Samarkand, Bukhara, pada Naisabur. Kalau duduknya hamba di raja situ. Kerajaan 3 kerajaan Islam 3 negeri hamba Bukhari. Tak boleh masuk. Negeri beranak Yahudi Bukhara tak boleh masuk. Sekali dia masuk Naisabur. Hidup umur kampung itu orang ya. Hidup sini lah Tok Guru kata. Ngarai cara dia tu ngarai. Tahu di kerajaan adalah puak sena-sena dia tu. Dia tu duduk denung gigi. Tu. Gipak. Tu baik. Yang duduk negeri aku 24 jam tu baik. Tu baik tu. Ambil kita hipung ketah-ketah dia tu tak tahemah dia tu baik. Bukhari. Bagai-bagai. Nah, dekat-dekat dengan Nabi Bukhari ni. Hipung hadis sahih kitab nombor 2 lepas pada Quran ni kitab dia Sahih Bukhari. Tapi dalam hidup dia tu naik tubik daripada dari Sabur menurut riwayat. Saya tak cek secara mana tapi banyak riwayat tu ya. Tubik dalam berapa kilo ya. Tapi batas tak urok. Ya ke Ibrahim ke apa? Aqil tu. Dia kata we ayah tidur sini dah. Mana gitulah. Tak urok ya tak. Tidak sudah mati. Kriat. Allah marham Bukhari ya Allah. Tapi bataslah. Nama apa siapa kapal sudah. Kubur yang ada dalam hutan tapi ada pada lipa orang negeri kita. Orang negeri dia mau beci ke Bukhari kan. Kubur dia tak ada pergi ziarah apa. Ini menurut riwayat kata Soekarno lah orang pergi mula-mula kepada Bukhara. Minta pakak pergi sipai kubur yang hidup naik upuk do'ah. Kubur Bukhari. Naik kayu, naik upuk. Dalam hutan kubur dia. Riwayat ni saya tak percaya sahih sekarang. Tapi kata orang Indonesia tu puji apa dia Soekarno dia tu. Hani pujilah. Katanya iyalah hidup menghargai kubur seorang soleh. Namun ayat kata orang duk tengok hina ke dia tu. Negeri lain tu duk ambil kitab ya wak gapa ni. Negeri hak ia beranak tu. Ya golek-golek negeri pasang hak dekat-dekat. Bapak Ita ni. Nah, Bapak Ita ni. La ilaha illallah hasbunallah wa ni'mal wakil. Boleh utahan banyak, boleh pengajaran banyak daripada dua beranak ni. Lepas tu Nabi Musa sedar, sungguh kali itu. Lalu tu dia berdoa, nah, Rabbighfirli wa li akhi warhamna. Dia berdoa dalam surah lain lah. Nah, lepas pada tu apabila dia tu berasa kata salah berat sikit tu, dia berdoa. Dia kata, minta ampun kepada aku dan kepada saudara aku ni. Dan dalam tafsir ni. Tapi dalam surah lain tu, saya tak ada perhati surah apa pula tu. Banyak cerita Nabi Musa dalam suratul Qasas ada, suratul Al-A'raf ada, suratul apa dia, Taha pun ada. Ni surah Taha adalah surah Taha ni. La ilaha illallah. Lepas tu
Lepas pada tu dia hadap ke Musa lah. Nampaklah kata berong ni nak buat apa tak boleh. Orang tak dengar ya, orang nanti Musa kelik. Berong royak dia panjang lah. Musa pun kata, Allah salahku. Minta maaf nah, minta maaf. Peluk dengan bayar tu. Nah, Allahumma rabbi ghfirli wa li akhi. Nah, warhamna. Nah, gitulah lebih kurang doa dia tu dah. Qala fama khatbuka ya Samiri. Hadap ke Samiri pula. Abaikan kau ni pula lah. Samiri ni hak wari anak ilmu tu lah. Mung ni gapo kerja mung ni hey Samiri. Dua ayat seorang semua ilmu pula dah ni. Ya Samiri ni ayat asal pun semua ilmu dah. Pai mai turut Nabi Musa tinggal semua ilmu dia tu. Pak Bani Israel banyak semua ilmu masa belum ada Nabi Musa mari. Ya Allah. Sesudah itu Nabi Musa hadapkan kemarahannya pada Samiri lalu bertanya, apa pula perbuatanmu hai Samiri? Qala basurtu bima lam tabsuru bih. Samiri jawab, aku mengetahui dan menyedari apa yang tidak diketahui oleh mereka, yakni Bani Israel. Faqabattu qabdatan min atharir rasul. Lalu aku mengambil segenggam dari kesai celapak kuda Jibril itu. Fanabaztuha, kemudian aku mencampaknya ke dalam anak lembu itu sehingga ia dapat bersuara. Wa kadzalika sawwalat li nafsi, demikianlah aku dihasutkan oleh hawa nafsuku sendiri. Dia ngaku juga atau itu tak kena. Sambil ngaku tak kena. Tapi tak kena pun jadi berat dah lah. Jadi satu mandalla ala syarr. Jadi tokai rakyat kepada kejahatan. La ilaha illallah. Kalau gitu, Musa supah selalu dah. Qala fadhhab, gih mungih. Allah mungih sungguh. Ya Allah. Kita ngaji dah Samiri dulu kan. Seorang lelaki daripada Bani Israel yang menyembah lembu sayang. Ia telah memeluk Islam bersama Bani Israel kepada Nabi Musa AS. Tetapi hatinya masih terikat dengan ibadat pada lembu. Duk ketagih lagi. Namanya Musa bin Zafar, sepupu Nabi Musa. Biasa orang jadi sama orang balik jadi. Dialah yang mengeluarkan seekor anak lembu yang bersuara. Lalu ia menyeru Bani Israel supaya menyembah anak lembu itu. Lalu seruannya itu dipatuhi oleh Bani Israel. Ini At-Tabari ayat. Nah, At-Tabari di antara ahli sejarah. Nah, tu. Lalu tu Musa, kalau kita kecek bahasa kita supah lah. Musa hamba. Qala fadhhab. Gih. Kan sungguh Datuk ni Allah. Punuh. Samiri punuh. Fa inna laka fil hayati an taqula la misas. Allah. Kerana sungguhnya telah ditetap bagimu akan dalam hidup ni untuk berkata la misas, ja misas. Ada orang nak jamuh ya jangan la misas. Tak saya orang jamuh. Allah, jangan setuh aku, jangan setuh aku. Wa inna laka maw'idan lan tukhlafah. Dan sungguhnya telah dijanji lagi untukmu satu balasan azab akhirat yang kau tidak sekali-kali akan terlepas daripadanya. Wanzur ilahika ila ilahika. Tengoklah kepada Tuhanmu ni, pada anak lembumu ni. Allazi zalta alaihi, yang kamu duk sembah dia tu. Nah, la ilaha illallah. Secara akifah, secara duk bahasa kata duk etikah. Makna duk sembah bahasa sungguh lah. Lanuharriqannahu. Musa pun segera dah. Kami akan menghancurkannya. Summa lanansifannahu fil yam.
Dan kami akan bakar dan ambil habu tu, bakaran tadi sebar dalam laut, fil yam nasfa, sehingga hilang lenyap semuanya, tidak ada kesal pun. Ini tindakan dia. La ilaha illallah. Dengan itu jadilah Samiri berada secara seorang ni, kadang-kadang naik duk kali bukit. Jadi punah orang, punah. Allah mencabut daripadanya perasaan selaku manusia. Tak saya bukan apa manusia. Manusia ni yang belum nak bersaing orang. Ya, saya saing orang. Sering merasai takut, tak mau mendekati orang ramai. Rokcik lah. Rokmut. Rokcik. Tak saya. Apabila ia berjumpa manusia, ia kejut. Bahasa jumpa. Bahasa yang penyakit lah. Ni sumpah di Musa tadi. Kalau kita kecek bahasa kapal lah. Mana Nabi Musa berdoa kepada Allah. La misas. La misas. Yang ni jangan mendekati aku. Itulah makna la misas. Atau ia dijadikan seperti menatai. Di darat bersama menatai-menatai buah. Duduk sekali lima duduk dalam hutan. Menatai ganah. Apabila ia berjumpa dengan orang, ia berkata, la misas. La misas. Ini Musa. Musa Samiri. Jangan mendekati aku. Itulah denda azab Allah kepada As-Samiri di dunia. Menurut ahli tafsir, di antaranya Al-Wahidi. La ilaha illallah. Kalau Fir'aun apa dah laut, Musa menjadi menatai. Jadi tak sif saing orang. Duduk kan ilmu ya tu. Ilmu ni bakar di Musa dah. Biar nak ilmu berlambak, cari kat lain pula. Hak ya wak hak kata to'ah tu bakar di Nabi Musa. Ya Allah. Pasti dakwah pula, innama ilahukumullah. Sungguhnya Tuhanmu ialah Allah. Allazi la ilaha illahu. Yang tiada Tuhan melainkan dia. Ya. Apa mu dia di peling ini? Wasi'a kulla syai'in ilma. Dan jadi meliputilah pengetahuan Allah tu akan setiap perkara. La ilaha illallah. Itulah Nabi Musa alaihissalam dengan Musa As-Samiri dengan abang dia Harun. Boleh kita terima banyak perkara lah. Siasah puak-puak Nabi. Apa boleh Allah Ta'ala nakar perkataan 2 atau 3 orang ni masuk dalam Quran dia. Tujuan nak suruh ambil iktibar. Orang deraka pada Allah lah ni. Orang bersaing dakwah lembut balah ni. Orang bersaing dakwah kerah balah ni. Maka kita tu insya-Allah ambil utahan daripada ni, kita jangan kerah. Dah kerah gak dia pecah. Jangan pecah sangat. Tolak asuh. Tolak asuh umat Islam dah. Tolak asuh. Orang-orang tak reti pun tolak asuh. Jangan duk kelahi sama Islam. Jangan duk buat lekah hati sama Islam. Bersalah pendapat tak apa. Mung pakat turut, mung dah mung nak turut lah tu, mung turut lah. Tak usah duk murih kat orang lain lah. Hak ni bah turut cara dia. Tak usah duk murih hak nung. Tapi buat apa lah nak murih? Syaitan pula dah situ. Jangan nak murih. Dek kita wasa nak ayat benar-benar ke apa ayat? Kata inilah hak benar. Nak turut alhamdulillah supaya raya kita rakyat cakap dia apa tu dia tak turut kita tak ada murih dia tak apa tapi kena ada sabar pecah belah tu pecah belah pakat terima lah pecah belah sebab dia tak turut kita buat dan juga dah tu lah kalau dia nak satu padu insyaAllah turut tu pakatlah satu padu kita tu kan hak tu kita juruh dengan alasan baca menerak menetai pun boleh nak baca ikut nak baca lah ada kata duk berdapat malu Allah dak lah. Kita bahasa Sia pun tu baik, bahasa Melayu tu baik.
Orang jamin 86 orang semua kata betul surat kita tu. Walillahilhamdulillah. Tak apa dah kita. Kewajipan kita sapa dah. Ala hal qad ballaghtu. Allahumma fashhad. Nah, aku sapa lagi ya Allah, sapa dah. Saksilah kata aku sapa dah ajaranmu kepada manusia. Lah tu. Gapo-gapo bukan hatu saja, banyak kitab saya kat beratus tu semua tu tak cukup belaka. Tapi hak ni jadi buku dengan orang. Abang demo tu tak save belah tu. Tak save tak apa dia lu. Acik dia save bila ambil. Tak save lagi dia. Tak ada manusia ni. Nah, belak dia lah, jangan balah dengan dia, jangan. Lepas tu nak pecah belah, betul-betul sikit sehari pecah belah. Lepas tu 365 hari lagi tak apa. Satu pada tak apa. Nak sehari ya pecah belah. Nah, insya-Allah dah buat kita sabar. Abaknya kita jalan kewajipan kita. Dah begitu juga sebab ni. Berong ni ya pakai-pakai. Siasah berong, siasah tu Harun. Nah, al-layyinah. Nah, dia panggil siasah ummatan wahidah. Nah, tapi ni bukan ummatan wahidah berong ni. Kerana puak sembah lembu tak ada satu dengan puak sembah Allah. Nah, ummatan wahidah di antara orang Islam ya. Jangan duk kelahi. Lah ni ada duk bunyi duk kelahi. Tak usah kelahi lah. Nah, tak usah kacau nak benar lah. Akak cari kebenaran. Cukup dah alasan kali cukup belaka dah. Balik lama ni beroyak alasan demo. Balik lama ni alasan demo. Apa kak turut lah. Alasan masing-masing dah rasa sedap ke. Nampak tak? Tu. Tak usah berhenti lah pasal nak balah kacau lagi nak usut dana lah. Nah, tak usah. Jadilah dah. Tolong berhenti lah. Ngajar benar-benar pedah lagi ayat ada beribu ayat kita ada mengajar. Nah, tu sah jadi cerita lama. Cerita ni cerita lama dah. Pakai duk baru cerita. Ada apa? Bukan jangan. Umat Islam ya. Kita jadi berakal. Cerita Nabi Musa ni jadi sutahon kepada kita di pengajaran iktibar pada kita insya-Allah taala. Allah taala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin. Dan ngaji minggu rapat pula ya. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Baik, kita tengok surat ni sikit dah. InsyaAllah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Alhamdulillahilladzi anzala alaina al-Qur'an waffaqna litadabburi ayatihi وعلمنا القرآن وجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومنهاج حياتنا وشفيعا لنا يوم القيامة برحمتك يا أرحم الراحمين. Marilah kita cuba ikuti buku Tadabbur Quran kita.
Pertama kali kita ucapkan selamat tahun baru. Tahun baru Islam. Bukan kata tahun baru hak Mukarrar, bukan Islam, tapi hak ning hak ada dalam Quran. Hak Quran anggapkan tahun baru atau anggapkan 12 bulan. 4 bulan adalah Ashhurul Hurum, ialah bulan Qamariyah yang dimulai dengan Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir. Ada pun bulan Syamsiah, Tuhan tak ada sebut sosok dalam Quran supaya bulan Qamariyah. Sebab bulan Qamariyah berasal pada kepada bulan pusingan bulan ni adalah bulan yang berhubung dengan ibadat Islam. Bulan Ramadan, ibadat puasa wajib. Bulan Zulhijjah, ibadat haji wajib. Jadi hak semaya pun ada berhubung kat semaya. Semaya bulan Ramadan, semaya tarawih, semaya gapo tu ada berhubung dengan bulan-bulan. Bulan-bulan biasa sakut ibadat ialah bulan Qamariyah. Adapun bulan Syamsiah dia sakut dengan masa, tak ada sakut bulan. Hari-hari masuk waktu subuh, tari duduk dana. Masuk waktu ngorek, tari duduk dana. Masuk waktu zuhur, tari duduk dana. Waktu sakut dengan tari. Bukan bulan, hari. Waktu hari. Hak bulan ibadat semua dengan Qamariyah. Allah Ta'ala kaya al-Quran, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. Itu dah suratul At-Taubah. 12 bulan. Yang mana dalam pada kitab Allah, fi kitabillah, Lauhul Mahfuz, 12 bulan Tuhan catat Lauhul Mahfuz ialah berasal pada kocon hak Qamariyah. Kemudian lepas pada tu dia kata setengah dalam 12 bulan, 4 bulan haram, tak boleh perang, tak boleh zalim. Fala tazlimu fihinna anfusahum. Jangan kamu duk zalim diri sendiri, jangan perang lah. Kamu duk lah. Kecuali orang seriamung, maka tak apa. Wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffatan wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ya, itu adalah ayat dalam surah Taubah. Bulan 12 bulan. Hak yang Tuhan suruh ayat dalam Lauhul Mahfuz dia, ayat dalam Quran ialah bulan Qamariyah. Sebab tu kita jangan duk jahil sangat bulan ni dah. Kena pakar-pakar surat-surat kita katik, tanda-tanda gapo, tanda bulan ni banyak sikit boleh. Kata bulan ni hari ni tepat 3 lah, yang mula masuk 4 hari Khamis. Hari Jumaat 1, 4, 3 hari ni dah. Alhamdulillah. Lepas tu kak, bila nak puasa lah. Ibadat lah bulan ni, bulan ibadat. Sebab baik puasa ialah puasa bulan Syahrullahil Muharram. Afdalus siyam Siyamu Syahrillahil Muharram. Dalam afdal semua tu Siyamu Tasu'a hari Jumaat ni, dan Ashura hari Sabtu ni. Hari Sabtu ni maya belakang buat kita pakai puasa dah. Mari ngaji bla-bla apa. Kalau tak boleh kita kata, kalau tak apa kita pakai main ngaji. Puasa boleh ngaji, tak ada kena duk makan apa lah ngaji. Insya-Allah kita ngaji. Hari depan ni hari Ashura. InsyaAllah kita kecah Ashura minggu depan lah boleh. Dan minggu depan insyaAllah akan tubik tazkirah baru. Tazkirah zaman dulu. Dia tak ada arah. Kalau kita tak tubik, ya tak tubik sampai bila boleh hadir dah. Tazkirah 287 dah. Bilangnya masa dulu. Lepas tu terti dalam apa banyak 10 tahun lebih terti. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Lepas tu nak hubung sebulan ni. Pakat beli dah. Ya muskilah kali duit kita tak ada nak cak, yang pakat tu saya beli. Beli dah buat kita dah. Kita cak boleh 1,000 2,000 tak apa dah.
akak beli. Misal kalau harga ya 20 kot, 30 kot, akak belilah dah. Akak beli. InsyaAllah, wanita jam belilah. Beli banyak, apa klik hadiah kat orang. Bagi mudah-mudah ya. Nah, bagi mudah ya, tapi wanita tak buat juga bagi mudah pun. La ilaha illallah. Saya juga ngajar ya. Ucap orang lain. Jun ngarai pun ni orang lain belakang saya sikit ya. Saya sikit ngarai. Dalam 24 muka ni saya ngarai ada 2 muka hak saya. Patut orang lain belakang 20 lagi. Pakak-pakak ya masa majalah ya panggil. Tazkirah, mingguan tazkirah, okey? Dulu tazkirah. Tapi bahasa Melayu. Bahasa yang tulis saya supaya huruf Quran. Nah, bahasa bukan bahasa kenum-tem dak lah. Bahasa kenum-tem kita dak pakai ni. Tak ada apa bahasa tu pemolek. Bahasa Sia. Tapi kita tu duk pertahan bahasa Melayu tu jadi lebih lancar. InsyaAllah pakak baca, pakak belajar baca. Sikit lagi tak ada dah kena baca Melayu. Forum kita ni sebagai room akhir dah boleh dia baca Melayu. Nah, anak-anak KG bahasa tak saya dah, kokai-kokai habis dah. Nah, belakang dia nak kena keadaan negeri belah tu. Kita kena sabar, jadi harum sikit sini. Jangan duk musuh. Nah, pakai siasah harum sikit. Nah, insya-Allah taala. Nah, sebab tu kata hari ni mari kita pakak tengok. Nah, kita boleh disakmak ngajarkan apa dah. Tengoklah. Nah, cara tadabbur Quran muka 29 dah. Dah kita ajak orang tadabbur Quran. Anak tadabbur baik mana orang tanyalah ni. Saya ni dan saya ngarai apa-apa saya cedek kata saya tak tipu. Saya tanyalah, lepas tu saya jawab. Nah, lahna nak tadabbur Quran. Saya kata lahna cara tadabbur Quran di antaranya dalam surat ni dah. Satunya saya tadabbur ni. Jatuh sikit. Sebaik-baik cara tadabbur Quran ialah kita mari pakat semaya jemaah dengan ta'imih baca Quran dengan jalan fastami'u lahu wa ansitu. Jalan dengar sertanya senyap. Hanya siapa khilaf kena baca dah Fatihah kalau ta'imih dia baca surah dah. Khilaf ulama besar situ. Nah, kalau ta'imih lama baca kita bacalah celah ta'imih tak baca tu. Betul baca tu lah makna. Sebab apa? Sebab nak suruh perhati pada Quran tu imam baca tu. Tu maknanya tadabbur tu. Perhati tu mana tadabbur tu. Hak ni lah tadabbur Quran. Hak Allah Ta'ala perintah wajib suruh tadabbur bani. Wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kamu dirahmat apabila kamu tu dengar Quran hak ta'imih duk baca atau siapa baca tak apa. Sebab tu kalau kita nak baca kena buka Quran sepekan-sepekan tengok orang dengar tak kata dengar tak usah bukalah. Orang buka tu dosa. Nah, sebab dia tahu dah kata buka pak duit ke. Oi kecoco baca Quran. Tak kena. Jangan buka Quran baca ceramah-ceramah tak apa. Quran kena fa'an situ, kena dia dengar sungguh. Fastabi'u lahu wa ansitu, ya tamassagu wa ansitu. Ansitu maksudnya dengar bahasa senyap. Dengar bahasa gegar pun boleh. Ya tak ada ansitu, tapi ning Quran tak boleh dengar bahasa gegar. Maksudnya ning untuk nak tadabbur. Ini cara tadabbur. Fastami'u lahu wa ansitu kalau orang baca Quran. Kalau kita ahlakah apa tu? Orang ni baca 3 ayat kita dengar. Sudah, orang ni baca pula 3 ayat kita dengar. Gitulah tiap-tiap kali kita dengar ayat Quran dibaca oleh sesiapa pun, terutama dalam semaya dibaca oleh Tok Imam. Tok Imam pun baca ayat menjadi lain-lain lah. Kali ni baca kuliah, ni baca alam tarakai, ni baca lam yakunil ladzi, baca banyak-banyak. Jangan baca kuliah semua. Nah, jadi puas orang dengar. Nah, ataupun nak ke mana tu buat jadi molek. Baca surah panjang-panjang pun tak apa. Panjang sekadar, bukan panjang siapa tangga. Panjang-panjang berdoa pun tak boleh juga. Sebabnya orang hak duk berdiri tu kadang-kadang getar lutut ya duk berdiri tu. Allah ni maya takhisi.
Zaman Nabi dah kedak bayar takhisi. Tak apalah. Nah, baru dah ada ya. Kalau duk tak nyata pun tak apa dah. Nah, dak nyata. Jadi sedak duk bayar takhisi. Ya pala skru punah tu ya. Nah, saya rasa kalau kita boleh semaya berdiri sujud, saya di sujud sangat. Sujud ni kalau tak tanah tahi sedak pada sujud naya tu. Sujud naya tak sedak mana. Nah, sujud atas tanah tu sedak. Kalau boleh kacau waktu kepala kita atas tanah tu molek. Lepas tu kalau lutut kita tak boleh pusing, kita tak tinggi apa lutut kita ni. Antara dua sujud kita tak tinggi. Rasa ada lipat lah. Lutut hak baca tu. Hak punah skru tu. Nah, tu dia. Boleh lah tu. Saya lebih kena kat tu lah. Pada duduk sedar atas kisi. Nah, rokok melaya. Nah, sujud melaya tu rasa apa? Tak sedar sikit. Nah, tak sedar sikit. Cuba tengoklah. Mana-mana dah. Apa? Boleh. Yang kedua, baca sendiri dengan penuh tadabbur akan maksudnya. Baca sendiri, baca. Alif Lam Mim, tengok tepi makna ya. Melalui kitab tafsir-tafsir ulama yang mu'tabarin. Seperti yang diisyarat kepadanya oleh tafsir Al-Bayan. Dalam tafsir Al-Bayan dia belakang ya, tafsir 2, 30, 40, 50 dia belakang kan. Ambil tafsir tu kalau bahasa gagah tak. Nah, kalau bahasa tak erat tak ambil bahasa Melayu-Melayu. Rumi pada, hak siar pada lah ni, siar tu banyak sebab lah ni. Kita baca ni, kita tengok tafsir. Kalau bahasa kita tak erti, kalau bahasa erti dah tak kena tengok tak apa. Supaya nak timbulnya tadabbur. Sebab tadabbur ni mesti kena ada 3 rukun. Satunya faham, 2nya berimak, 3nya beramal. Itu makna tadabbur. Kalau tak ikut 3 tu, tak sempurna tadabbur. Kalau faham saja, tak ada wasa nak beramal, tak boleh. Tak berakidah, tak boleh. Quran ni apa tu? Bukan sebab kita tak tamadah. Tak tamadah kita wasa nak turut. Tak saya turut, tak apa. Quran wajib turut. Kalau kata talabul ilmi faridatun ala kulli muslim tu mana apa? Mana kata menuntut ilmu fardu kata tiap-tiap muslim. Ilmu apa Nabi kecak kata ilmu-ilmu tu? Nabi pasal ngajar apa tu dalam dunia ni? Quran lah Nabi. Dia tak ngajar ke lain. Dah. Kata talabul ilmi itu maknanya Quran. Ilmu dalam Quran. Ilmu hak sungguhnya. Yang berasa bukan ilmu zaman dulu tu. Yang berasa kata barang kitab muqaddas. Nah, bukan ilmu biasa kena duk mengaji supaya ilmu tauhid, ilmu fiqh hak kita duk ngaji tu dak. Tak kata demo saya dulu belah tu. Bawa kita duk perhati-perhati. Bukan dia, bukan adalah kita ni nak kano ni. Allah nak lakah bonggak ni enggak letih. Kena duk peran banyak-banyak generasi ni peran. Lah ni generasi mula-mula saya hari ni. Naklah para anak tahu. Ada setengah tak ada khabar apa lagi kita buat. Setengah tu khabar dah. Jadi naik turun hati tu. Nak tak say. Rawai atik, dak atik, rawai atik, dak atik. Ya. Cara ini adalah sesuai dengan orang yang faham bahasa Quran dengan baik. Baca surah. Nah. Iza jaa nasrullahi wal fath. Baca surah reti apabila datang oleh pertolongan Allah dan pembukaan Allah. Jadi reti itulah. Orang reti tu boleh juga baca surah boleh tadabbur dah. Orang tak reti tak boleh. Tak reti apa. Baca tu boleh tapi tak ada tadabbur. Boleh pahala, bukan tak boleh pahala baca Quran dah. Tapi tadabbur tak kuasa sebab tak reti. Kecuali kita baca sekali dengan kitab tafsir, kita tadabbur bla-bla, baca bla-bla. 3, mempelajari makna dan maksud ayat-ayat Quran melalui majlis ilmi dalam bentuk ta'lim. Sebab saya dah mengajar ni. Dari guru tafsir yang alim akan ilmu tafsir Al-Quran. Mencari orang yang berhati tu.
Nah, kena reti, kena tafsir. Lagi orang tak reti Quran kak, punah habis pula dah. Punah habis. Ni tafsir Quran ikut gerak pula. Nah, sebab tu saya tu, wak tafsir Al-Bayan saya tu, kalau orang turut insya-Allah tak punah tafsir dia. Sebab kita ikat Ibnu Katsir, Qurtubi, Wahidi, apa Baghawi, Tabari, kita ikat semua. Takut duk kata ikut nak bahasa nak kata tu boleh. Bagi orang tak erti apa, orang apa tak erti apa, tak kata apa tu belaka. Padahal tak kata tak kena lagi misal. Jaga malah tu. Tu jaga benar. Pilih-pilih orang yang nampak kata ahli Quran yang kita nak ngaji tu. InsyaAllah dah. Allahu Akbar. Di antaranya ialah ruangnya ma'al Quran bagi penulis hak saya ada buat pada tiap-tiap pagi selepas solat subuh sekadar 20 atau 30 minit menerusi Facebook. Ada nombor ni lah. Tu pagi-pagi 20 minit ya. Takutnya murid dia mengatuk lah. Gitu lah, bukan apa dah. Ngatuk ya pagi tu mengatuk. Panjang-panjangnya murid dia. Betul lah 20 minit. Tak ada nak murid. Bila-bila je nak ngepak, habis dah kita sudah dah. Alhamdulillah. Orang dengar rata-rata ribu-ribu juga ada dengar. Puak kita kena wakat dengar belakang dah, insyaAllah dah. Berhalaqah Quran di antara beberapa orang secara bermudarasah atau tadaruh di bawah pimpinan seorang ketua halaqah yang agak faham Quran. Atau melalui buku-buku terjemahan makna Quran. Tak ada orang pandai sekabut, kita pakai ambil tafsir hak ada tafsir pimpinan Rahman ke atau tafsir hak Siyah ke apa, bawa seorang-orang pada baca huruf sikit tu, atau melalui buku-buku terjemahan makna Quran dalam berbagai bahasa seperti tafsir Al-Bayan saya tu, bahasa Melayu, bahasa Thai, bahasa Rumi dan sebagainya. Di antaranya buku Al-Bayan mengenai makna Quran bagi penulis, yang mana saya rasa kata kalau sudah saya ni boleh jadi paling sejahtera daripada kesalahan. Saya kaca tu ya. Sebab kita padah-padah kadang-kadang terjung dari salah Quran pula. Neraka juga salah Quran pun. Syaitan dia tak ada nak dapat bangak ni, kita bangak apa ni pula. Jaga benar-benar ya umat Islam. Saya ada usaha doa, saya dah sudah belum saya nak pergi jumpa dengan Tuhan. Dah sudah sebuah Quran. Ada lagi orang tani buat Quran sebuah, tak ada lagi ulama tani kita ni. Dulu ya ada sibuk dengan kerjaan lain. Alhamdulillah. Pada tuluh hari ni dah. Tak ada dah. Pada sambutan baru ya. InsyaAllah kita ngaji minggu depan pula. Allah Ta'ala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.